Lepas tuan rumah. NFA Kitty. Okay. Dekat Bukit Kiara. Sopannya si dia. Alhamdulillah. Siapa yang sopan tu? Sinya sopan. Nanti tengok si main. Siapa peminat center boleh tengok center main. Ada dua-dua center ni. Go GS go. Oh, masuk. Struggle kat situ GS Okey, dah gelak-gelak dah tu. Okey. Okey. Oh, boleh. Tuan rumah dia yang main dalam K-Team juga ni. Dia ganti-ganti. Okey. Dah renyai lah. Ya Allah. Teduhkanlah renyai ni, ya Allah. Gaduh ni lah, siku darah. Okey. Guys, tolong touch screen boleh? Tap-tapkan screen. Bagi orang tengok live kita. Ni siapa ada peminat orang kawan-kawan K-Team ni, diorang tengah lawan ni. Wow. Tapi K-Team ada tambah sikit dengan pemain lain. Ganti sebab tadi diorang baru lawan juga. Go K-Team, go K-Team, go K-Team. K-Team mata satu. Ni mata kedua dia kalau gol. Go K-Team. Go K-Team. Oh. Terlepas. Jadi ambil. Oh. Balik ke Rizal. Oh, nice. Jadi dia. Wah. Dia boleh baca NFA K-Team. NFA dengan K-Team ya. NFA Big Hijau, K-Team Big coklat. Big merah. GA mana? Oh! Gol. Wow! Okey, bola tu bermain dekat jaring Oh, tadi GA ni main center. GA coklat ni. GA K-Team. Oh, berbalik semula kepada NFA. Bola naik balik. Okay. Satu je lagi. Ya dah. Bola jikir. Tangan GS. Go Azad! Tolonglah. Oh! Careful. Mantat kat situ. Go. Oh, tak boleh pegang bola dari belakang sayang. Okey. Tak apa. Reset lagi sekali. Okey. Alright.
It's okay, it's okay. Kadang-kadang memang kita nak defend, kita pegang bola dari belakang. Tak boleh. Sebab dia dekat sangat dah tu. Nampak obvious lah. Tapi tak apa. Defender memang belajar dari shoot. Oh! Habis dah? Masa pertama? Cepatnya. Marisa tak main ke? Marisa dah main dah tadi. Nak tengok Marisa ke? Marisa dekat hujung sana tu, dekat bawah payung sana tu. Ha, nampak tak? Marisa dia tengah berehat tadi, dia dah main. Sekejap lagi dia main balik tu. Ha, ni gas kita lawan Gas kita K-Team. K-Team apa ni? Merah, orange. Ah, nampak sikit color kuning hijau ni, terang sikit. Tapi pakai merah juga. Oh, okey. Yelah, nanti hijau lawan hijau. Okey, boleh. Z, go Z! Yay! Goal. Good job. Okay, center pass K-Team. Padu bola tu. Go K-Team go. Jangan pula tengok komen yang biarkan aja diorang tu. Maaflah, ada yang saya tak sempat baca komen. Saya biar je lah Go K-Team. It's okay. Next. Yes, next. Weh, dia tepuk tangan oi. Boleh, sikit lagi. Hujan ni, bola licin ke? Oh, bola licin ke? Aku lagi buang lah. Yelah, dia renyai. Okey, bola K-Team. Beranggut kontak kat center. Okey. Oh, kan dah kata center tadi main GA. Oh, dia cantik main center. Buka. Aku lagi. Boleh. Oh, cantik bola tu. Oh, sikit lagi. Budak ni lah. Kau ninja tadi. Bola jauh tu susah kita nak agak Tapi good try. Berani. Udah tengok tangan member udah. Udah, tarik nafas. Penat. Bola K-Team. K-Team dari luar. Oh. Oh, para kontak. Oh, nice. Oh, kontak. Okey. Apa yang terjadi kat situ tu? Bola K-Team dari luar. Pakai tiang tak boleh ke? Oh. NSL pakai tiang kan? Tapi tiang ni tak ada pelembut tu lah. Go! Nice. Bola main kat ring. Okay, throw in. Center pass. Nafi. Go Mia. Oh, nice.
Siapa tak? Ke depan. Kan dari situ. Kontak berlaku ke tak perasan dia. Farah, sabar Farah. Oh, good. Good one. Oh, kenapa? Bola belakang. Tak apa. Tak. Oh, nice. Bawa, tak apa. Boleh bawa terus. Okay, nice. Tengok member. Oh, obstruction kat situ.